Ops Gasak ini memastikan bahawa kita dapat mengekang ketirisan. Sebaik saja operasi gas memasak Ops Gasak ini selesai pada 31 Oktober 2025. Kerana sebagaimana yang saya maklumkan bahawa selain daripada aktiviti decanting, selain daripada melihat kepada ketirisan penggunaan oleh industri, laporan daripada Ops Gasak ini sendiri akan dijadikan asas. Kapiten akan turun padang, dia bagi tahu bagi kita penjelasan bagaimana masalah isu tongges. Jadi tidak mudah percaya dengan macam berita-berita semasa lah. Saya rasa Ops Gasak ni perlu. Saya dengar peniaga komersial besar ni menggunakan tong-tong bersubsidi dan menyebabkan peniaga kecil akan rasa susah, dan saya menyokonglah pihak kerajaan supaya kawal sedia perkara tersebutlah. Alhamdulillah, sebelum ni saya dengar daripada beberapa berita yang tak menjamin, tapi apabila pihak Kementerian Lantas sendiri menerangkan apa yang betul, dan saya rasa mengambil silaga. Sebab saya sekarang betul-betul bergantung pada tong gas subsidi untuk peniaga.